Salam Malaysia Madani yang berusaha Tuan Guru Besar, barisan guru yang dihormati serta sahabat-sahabat sekalian. Berdiri yang saya di sini hari ini adalah untuk mengangkat satu tajuk yang amat penting bagi kita semua, Rajah Pemerintah Tonggak Perpaduan. Hadiri yang saya hormati, di bumi bertuah Malaysia ini, Raja adalah lambang kekuatan, simbol penyatuan dan penjaga keharmonian. Raja bukan sekadar bersemayam di istana, tetapi bersemayam di hati seluruh negara jelata. Raja kita, payung negara. Raja kita, penyentuh bangsa. Sejak zaman Kesultanan Melaka lagi, institusi raja menjadi teras kestabilan negara. Hari ini, dalam dunia serba moden, raja tetap relevan sebagai benteng, mempertahankan keharmonian antara kaum, budaya dan kaum agama. Bayangkan rakan-rakan, kalau tiada raja, hilanglah pedoman. Kalau tiada perpaduan, runtuhlah negara. Sebab itu kita perlu sedar, perpaduan tidak datang sendiri. Perpaduan lahir dari rasa hormat, taat setia dan semangatkan cintakan negara. Diasuh oleh raja, diterap dalam jiwa rakyat. Setia kepada raja, cinta kepada negara, teguhkan perpaduan kita semua. Hadiri sekalian, Perlembagaan Malaysia meletak raja sebagai pelindung agama Islam, pelindung adat Melayu dan penaung untuk semua rakyat, tanpa mengira kaum dan agama. Raja berfungsi bukan untuk memecah, tetapi untuk menyatukan. Raja bertitah supaya rakyat bersaudara. Raja berpesan supaya kita tidak berbalah, tetapi terus membina Malaysia yang aman dan makmur. Bila raja memerintah dengan adil, rakyat hidup dalam damai. Bila rakyat bersatu, Malaysia menjadi negara yang gemilang. Daulat tuanku, hidup raya, maju Malaysia. Rakan-rakan sekalian, kita generasi masa depan. Jangan biarkan berpecah menghancur apa yang telah dibina sekian lama. Mari kita berjanji untuk terus setia, untuk terus bersatu, untuk terus menjulang raja dan negara tercinta. Raja-raja pemerintah tonggak perpaduan, raja bersatu, Malaysia gemilang. Sekian, daulat tuanku. Terima kasih.